Pernah nampak kereta macam ni? Memang jarang orang guna. Due on days before end of the month. Bunyi pun dah sedikit pelik kan? Mari saya tunjuk cara bukanya. Sini saya letak 5. Masuk mudah. Bayaran perlu dibuat 5 hari sebelum hujung bulan. Yang pentingnya bukan 30 hari daripada tarikh invoice. Okey, dekat customer side, kita kena maintain kreditan tersebut. Mari saya tunjuk satu invoice bagi kreditan ini. Andaikan tarikh invoice 15 Ogos. Maka due date akan 27 Ogos. 5 hari sebelum hujung bulan ini. Siapa yang mungkin guna term macam ni? Contoh syarikat yang nak kutip hutang sebelum month end closing, nak customer bayar sebelum hujung bulan, nak senangkan bahagian account buat collation. Term ini memang tak biasa dekat pasaran. Tapi AutoCount tetap sediakan untuk syarikat yang ada polisi pembayaran macam ni.